Soalan nombor 5. Apa tolak 2/1/5 sama dengan 1/7/12? Baik, untuk fahamkan ni dulu, kena faham dia punya analogi lah. Umpama macam ni sebenarnya. Ada satu bulatan. Tolak dengan macam ni lah. Kita buang. Ni macam ni. So, awak rasa gambarnya macam mana? Setuju tak dengan cikgu gambarnya macam ni? Setuju tak? Kan? Okay, jadi sekarang nak cari bulat ni. So, macam mana? Yang ini ni kita masukkan balik kat dalam ni. So, bila masukkan balik, maksudnya ia akan jadi operasi tambah. So, samalah dengan yang ini. Jadi, nak tahu apa jawapannya ialah sama dengan 1/7/12 tambah 2/1/5. Gitu. Okay, so macam nak buat? Terpulang awak nak guna cara macam mana? Ada dua cara. Iaitu yang pertama, jadikan dia pecahan tak wajar. Yang kedua, terus tambah nombor bulat dengan nombor bulat, pecahan dengan pecahan. So, macam-macam lah. Okay, katakan dalam kes ni saya tak nak jadikan pecahan tak wajar. Saya boleh tambah je. Okay, tapi kena ingat, yang boleh tambah nombor bulat. Pecahan dengan pecahan nak tambah, nak senang, kita kena samakan dia punya penyebut, nombor yang kat bawah. Okay, tapi awak nampak kat sini, satu ni 12, satu ni 15. Tak sama lah. So, macam mana nak samakan? Okay, tu nanti Okay. So, yang pertama, buatkan nombor bulat, tambah nombor bulat. Okay, bergabung dengan pecahan dengan pecahan. Okay, yang ni macam dah dapat dah. Yang ini ni, ni dia. So, macam mana kita nak samakan? Okay, ada banyak cara. Sama ada boleh kita belah satu bahagian tu, boleh jadi satu bahagian lain. Contoh, 5 ni, cikgu belah-belah lagi, boleh dapat 12 tak? Itunya. Contoh, sekarang ni, 1. 2 lah. Okay, ni 2. Boleh tak jadi 4? Boleh. Tu maksudnya ada yang boleh jadi, ada yang tak boleh jadi. Macam kes ni lah. 5, 1, 2, 3, 4. 5 macam mana nak belah supaya jadi 12? Awak belah 1 macam ni jadi 10. Awak belah macam ni jadi 15. Awak belah macam ni jadi 20. Takkan ada 12. So, dalam kes ni, jika tak boleh, maknanya kita akan buat operasi darab kedua-duanya. Jadi, maksudnya kat sini, awak belah lah 5. Yang sini, awak belah lah 12. Nanti akan sama. So, yang atas, jangan lupa, bila bawah dah belah 5, atas pun terkena jugalah. Terpalit jugalah. Okay, so dia akan jadi 35/60 tambah 12/60. So, bawah dah sama, barulah boleh ditambah. So, baik sekali jawapannya lah 3/47/60. Dah siap. Tapi itu bagi yang hafal sipih. Yang tak hafal sipih, macam mana? Boleh tak jawab? Boleh. Okay, sekarang cikgu padamkan yang ini dulu. Okay. Baik, cikgu buat biru pula. Okay, ni jenis orang yang tak hafal sipih. Baik. Yang sini tak payahlah buat. Dia dah faham dah. Okay, sekarang pertama ialah 7/12. So, macam mana nak buat 7/12? Klik tu. Okay, maksudnya kita ada satu gambar. Untuk persegi yang senang lah. Okay, kita jadikan dia 12 bahagian. So, bila nak 12 bahagian, maknanya kita nak kena potong 11 kali. 11 kali dah jadi 12. Nak jadi 8, potong 7 je. Nak jadi 5, potong je 4. Okay, so lagi sekali, nak jadi 12, potong 11. 1, 2, 3,
10, 11. Dah, jangan kira, memang confirm 12. Okay, dah So, asalnya ia ada 5. 5 pula. Asalnya ada 7. Okey, kita pandakan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okey, inilah 7. Ni ambil kau. Okey lah. Settle tu. Okey dah. Okey. So, buat pula yang untuk yang kedua pula. Okey, yang kedua warna biru tadi. Okey. Tadi 7 per 12, sekarang yang kedua 1 per 5. 1 per 5. Okey. 1 per 5. Baik. Okey. Warna biru lah bang. Alright. Dah. So, nasihat cikgu, bila ada buat gambar ni, tadi kita potong atas bawah kan? Yang satu lagi ni kita potong kiri kanan. Kenapa? Memudahkan kita nanti. Okay, so dia nak berapa? Asalnya dia nak 5 kan? 5. Okay, so kita potong 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, yang dia nak 1. Okay, kita warnakan dia 1. Dia gejik. Awak tak nak warna tu Okay, cikgu warnakan samalah. Okay, jig. Okay dah. So, inilah dia 7 per 12 dengan 1 per 5. Okay, seterusnya, macam ni kita nak samakan saiz. Ini saiz tak sama. Itu yang dicakap. Kita kena lawankan dia. Kita kena lawankan dia. Kenapa? Sebab si P tu tak boleh jadi. Maksud cikgu macam ni. Okey, cikgu buat lain dulu Okey, sini lah. Okey. Ni per 2. Boleh tak jadi per 4? Boleh? Gitu per 4. Okey, dah. Boleh? Okey. 2. Boleh tak jadi 8? Okey, tadi gambar rajinnya 2 macam ni. Macam ni. 2 boleh tak jadi 8? Boleh. Macam mana? Ni tadi gini. 4. Buat macam ni. Dah jadi 8. Tu okey. Tapi dalam kes ini, si 12 dengan 5 ni takkan bergabung. Takkan sama. Jadi macam mana nak samakan? Kita kena darab dengan kawannya. Maknanya 12 ni kena darab 5. Yang 5 ni kena darab 12. Maksudnya, yang tadi belah 12 tadi, kita kena belah 5 pula. Okey, jadi 5 kawasan. Selagi sekali, belah 5 kawasan supaya jadi 5 kawasan. Jadi belah 4. Tadi belah dah atas bawah. Dan kita belah kiri kanan pula. So, belah 4 untuk jadi 5. Okey, belah 4. Okey, sekali belah 4. 1, 2, 3, 4. Okey, dah. Cantik tak? Okey, tadi asalnya si yang atas ni ialah 7 per 12 dah menjadi bawahnya berapa? Kenalah kira semuanya kotak-kotak kecil ni. Ni kotak kecil, ni kotak kecil, ni semua sampai habis. Itu maksudnya. Memang leceh lah. Habis tak persipit, nak buat macam mana? Okey, so jawapannya ialah 60. 7 tadi ni akan jadi 35. Macam mana dapat 35? Ni awak kira ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kira sampai habis. Jawapannya 35. Okey, settle. Yang bawah pula. Tadi kita dah potong macam ini. Sekarang kita potong macam ni pula. Nak potong berapa? Nak potong jadi 12 bahagian. 12 bahagian. So, 12 bahagian kita potong 11 sajalah. 11 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Dah. Jadi yang tadi asalnya ialah 1/5. Sekarang yang bawah tak payah fikir, memang akan sama dengan yang atas sekali, per 60. Jadi tadi 1, sekarang jadi apa? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Kan sama. Ni dengan ni. Salah. Ni dengan ni. Tu tambahkanlah. Sama jawapannya macam ni lah. Sama nanti akan dapat 47. Tambahlah 35 tambah 12 lah. Mana aku nak tulis? 35 tambah 12. 47. Dah. Siap. Tapi jangan lupa lah 3 sebab 3 ni dah nombor bulat. Okay? So, itu saja.